bercakap di sana sini. Tutup jalan. Tak beri apa-apa keizinan dan sebagainya. Kalau dia beri izin tu, kita lepaslah tu. Dia tak tahu saya lagi macam mana. Jadi macam tu sukarnya untuk kita suarakan. Sejarah je, tuan-puan, sejarah. Tak ada apa-apa libat apa-apa, sejarah, ada sejarah je. Sampai ditekan rasa nak pencing. Dia sebut pencing lah. Tapi itulah dalam konteks kita memahami perjanjian Bangkok ini, kita kena faham dia adalah satu proses. Perjanjian ni macam-macam cara dia buat. Perjanjian ini, semua bentuk perjanjian ini adalah penjajahan. Dia tajuk dia, bukan bunyi dia ialah Imperisma Perjanjian. Macam tu. Kena faham dari sudut itu dulu. Kena faham dari sudut British ni siapa. Kena ada kefahaman macam tu. Kalau tidak, bacalah sejarah apa pun, dia jadi fakta. Macam perjanjian Bangkok, kita baca, oh ni cerita tentang perjanjian. Bukan perjanjian. Ini sebahagian daripada usaha British untuk kawal dan kukuhkan penjajahan dia di negeri-negeri Melayu yang dia fikir ini hak dia. Sejak 1824 masa dia buat perjanjian pisahkan Sumatera dengan Semenanjung, Semenanjung dia dah jadi milik dia. Orang Melayu di sini faham tak? Tak tahu pun. Sudah dikawal, sudah dijajah. Dalam masa itulah dia nak kuasai kekayaan, dia akan lalui proses. Kalau tak boleh cara baik, dia perang, bunuh, serang orang, ada. Tapi cerita perang tak ada, cerita baik ada. Buat perjanjian. Ini salah satu proses. Turun naik. Anda faham atau tak faham? Penjajahan ini bukan satu je peristiwa. Dia tak boleh ambil contoh ni contoh tak. Dia kena tengok sejak tahun 1874 sekurangnya sehingga merdeka 57. Itu proses dia. Kena tengok semua apa British buat. Kena fahami British saya apa kat sini. Kemudian kita akan tahu British cari kekayaan. Dan dia cari kekayaan dalam proses dia nak elak orang lawan dia. Orang Melayu ini dia singkirkan. Dia ambil orang lain jadi buruh-buruh, beri kemudahan hospital, beri kemudahan pentadbiran, air, minuman, pekerjaan dan sebagainya. Bila dia tinggal, orang inilah yang dapat segala jenis tanah dan sebagainya. Tengok contoh dengan